hakikat ahli sunnah wal jamaah. Kita ning saya tulis mari dalam 30 tahun lebih dah. Lepas tu tak ada boleh jadi cap. Hakikat ahli sunnah je. Dalam dekat 200 muka. Dia berasa nak waktu baik tapi kun fayakun tak mari. Tak jadi tu baik. Malaysia cap 2 kali lah di Malaysia dengan akar Rumi. Lepas tu saya minta tolong puak-puak ikhwah kita tu duk taik dalam jadi akar Jawi, insya-Allah tak lama kita tu baik. Tapi ngaji belah-belah dalam tazkirah ni. Nah, ngaji belah-belah dalam tazkirah ni pakat baca tengok. Nah, iaitu hakikat ahli sunnah wal jamaah. Tiap-tiap orang pakat ngaku ahli sunnah wal jamaah. Kecuali Syiah yang tak ngakulah. Syiah tu yang kata ya bukan sunni, ya bagi, ya juga bagi, ya kata Syiah sunni, Syiah sunni. Adapun kita ni siapa ahli sunnah pakat mai baca, pakat mai tengok. Saya nak tu baik. Lepas tu pakat pia tak ada pia rak tu baik di Malaysia. Malaysia apa kuat benar bahasa ni. Ada pia kita rak sore habuk. Pakat terima belaka kitab saya 30 tahun dulu lah. Ni pun nak tu baik insya-Allah. Ahli sunnah wal jamaah pakat we anak cucu kena. Sebabnya ahli sunnah wal jamaah ni lah. Makna as-sunnah menurut pengertian hadis ini adalah sama dengan pengertian kalimah al-hikmah. Yang datang dalam Quran secara dikembangkan dengan kalimah al-kitab. Seperti firman Allah Ta'ala. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Hikmah sini makna as-sunnah. Sunnah sini maknanya sebagai satu wahyu Allah yang tak ada duduk dalam Quran. Yakni Muhammad mengajar mereka itu al-ummiyin akan Quran dan as-sunnah. Ngajar Quran, ngajar sunnah. Itulah pengertian al-hikmah pada ayat itu menurut penegasan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dia tafsir al-hikmah itu sunnah. Nampak dah tu? Nampak kita mazhab Syafi'i tak apa dah lah tu. Dah. Tak apa dah lah kita mazhab dia dah. Pakat duduk dengan sunnah. Pakat duduk dengan apa dia? Hadis Nabi SAW. Ya. Begitu juga sama dengan pengertian al-hadis. Sunnah ni sama dengan makna al-hadis. Al-kitab, al-Quran wal hadis kan? Di mana ramai di kalangan orang as-salafus salih menggunakan istilah al-Quran dan sunnah, yakni al-Quran dan al-hadis. Ni as-salafus salih tu gunalah tu. Wallahu a'lam. Pengertian ini adalah bagi as-sunnah adalah sama dengan istilah para ulama hadis, setengah ulama usuliyin dan ahli lughah. Tu kita nak kacak cara laik dah ni, cara laik. Nah, siapa kata tak betul tolong raklah nah. Memang itulah dua sumber ad-din, dua tempat mari agama, tempat seduk agama tu kat situ. Yang al-Islam lah ad-din tu, di mana keduanya adalah wahyu Allah kedua. Quran wahyu, hadis pun wahyu. Ya. Manakala sunnah adalah penerangannya, wahyu penerangnya. Adapun Quran wahyu asas. Nah, terutama nak melaksanakan ajaran Quran tu sunnah. Nabi semaya belah mana? Sunnah, perbuatan Nabi sunnah belaka. Berkata Hasan Ibn Atiyah, kana Jibril yunazzilu ala Rasulillah bis sunnah kama yanzilu, kana Jibril yunzilu ala Rasulillah bis sunnah kama yunzilu bil Quran. Adalah Jibril membawa turunkan sunnah kepada Rasulullah SAW. Bukan makna yanzilu dak. Pergi pada yunzilul bi'amala. Nah, kalau yunazzilu tak apa pula. Nah, adalah Jibril membawa turunkan as-sunnah kepada Rasulullah SAW seperti mana ia membawa turunkan Al-Quran kepadanya. Tu riwayat daripada Hasan Ibn Atiyah. Ya, yang dikeluarkan dia oleh siapa? Oleh Asy-Syarh wal Ibanah di Ibn Battah. Nah, baca apa dia, isi kandungnya itu.
Berkata Imam Syafi'i, mari kita dengar Imam Syafi'i kita sikit dah. Sesungguhnya as-sunnah itu ialah huraya kepada makna ayat Al-Quran yang diturunkan secara ijmal. Ni Imam Syafi'i kata dalam risalah ya nah. Nah, Pak Ita ni ada duk mula ngajar di Mahayalai, saya duk ngajar master puak-puak peringata tu, ngajar kita risalah Imam Syafi'i ni. Nah, dia kata sunnah itu ialah huraya kepada makna ayat Quran yang diturun secara ijmal. Terturun secara pandak-pandak, hurayanya adalah sunnah. Imam Syafi'i meriwayatkan, itu makna as-sunnah. Nah, itu makna mula-mula. Makna yang kedua, as-sunnah ialah semua cara hidup Rasulullah SAW. Sama ada ilmunya, amalannya, akhlaknya, gerak-gerinya, pimpinannya dan segala apa yang dibawa olehnya, semua. Bagai tu baik pada Nabi, semua sunnah. Lawannya ialah bid'ah. Ini lawan bid'ah. Ini lawan bid'ah. Nah, hak tadi hadis lawan dia. Nah, Al-Quran maknanya bukan Quran, hadis. Hak mari daripada wahyu. Hak ni lawan kepada sunnah. Hak makna yang kedua ni ialah lawan dia ialah bid'ah. Bid'ah kita na'udzubillah minal bid'ah. Hak kata iblis sangat serenok dengan bid'ah. Lebih serenok diisi iblis daripada buat maksiat lagi. Orang buat bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada sekadar buat maksiat yang bukan bid'ah. Berzina, curi, itu bukan bid'ah, itu maksiat, mungkar. Itu nah bagi iblis yang lebih serenok orang buat bid'ah. Semaya bisa tak kena dengan Nabi SAW. Iblis sangat suka pada itu. Bila bid'ah, nah, wa kullu bid'atin dalalah, tu di situ pun habis. Jangan insya-Allah. Beringatlah tak usah duk takwil banyaklah, beringat sebanyak mungkin. Pisah jadi orang panggil upah tengah sikit buku sunnah ni. Jangan duk biar berdoa. Kacau nak jaga bid'ah dia tu, nak masuk dalam sunnah juga. Kacau apa gitu lalu? Saya tak erti juga. Duk kacau apa gitu lalu? Kita tak usah kacau lah. Bila orang kata bid'ah kita lik, tak usah kacau banyaklah. Ni kat Allah babenya. La ilaha illallah. Lalu itulah seperti sabda Nabi SAW. Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tengok. Ni Nabi kecek dalam hadis sahih ni. Muttafaqun alaih. Bukhari 503, Muslim 1041. Maksudnya, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut pada Allah dan dari kamu, dan orang yang paling takwa kepada Allah. Maka barang siapa yang bencikan sunnah aku, jaga molek orang benci pada sunnah. Tengok dengan Nabi kecap molek. Siapa benci pada sunnah aku, maka ia bukanlah dari umatku. Nabi cabut dah, dia mau bukan orang kawan dia mau. Dia benci kepada sunnah ya. Sunnah mudah-mudah ya. Supaya ada orang sama. Masuk kaki kanan, sejik, tubik kaki kiri. Masuk bilik air kaki kiri, masuk tubik bilik. Lah tu ya sunnah. Semaya turut Nabi. Puasa turut Nabi. Nah, zikir hari-hari turut Nabi. Nabi baca apa pagi-pagi, baca tu. Nabi baca apa lepas hari, baca tu. Lah tu semua sunnah. Nah, puasa turut Nabi. Kerjaan Nabi buat kita turut. Nabi tak buat, tak usah kacau buat. Alah tu. Bayar-bayar tu. Nah, benarlah tu. Hak Nabi ajar itu turut. Lafaz sirah-sirah doa ni. Kalau boleh ambil doa Nabi malah. Ada dah ambil doa hak datuk ni. Supaya kita buat azkar nabawiyah ke. Doa mustajab kitab wa sunnah. Hak ni hak malah sekali. Pada dah ambil datuk ni. Duk bari hak cerita datuk pula. Tak apa. Ambil gila tu tapi saya tinggal lah ni. Hak ni hak molek sekali. Nah intan berlian sekali. Azkar nabawiyah seperti juga. Azkar nabawiyah pagi petang apa kita ambil bersunnah belaka. Kita ambil atul lebih molek. Pada kita duk mengekoh kau tu mengekoh kau ni. Tak usah duk mengekoh banyaklah. Nah, berarti boleh lah kacau duk bela bid'ah. Acik bahasa seni.
Jaga syaitan suka ke bid'ah nah. Jaga molek situ nah. Allah takut. Tak selamat kita daripada bid'ah tapi jangan we jadi nampak duk sengaja tu. Itu tak sih. Ya. Bukan umatku. Bining sunnah juga bining. Faman raghiba an sunnati itu tak sih bining. Tak sih bining. Tak sih belaki. Jaga tak sih belaki. Kalau nak tak ada orang yang minta tak apa. Nah, bini lepas tu tak ada kuasa tak apa. Jangan siapa tak sih bini tu. Nah, itu adalah raghiba an sunnati. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tu ada hadis itu tu. Nampak tu? Itulah sunnah mana yang kedua ni berat sikit lah. Abang lawa ya bid'ah. Nah, sekadar tu dulu hari ni. Takut dia mau kerja-kerja banyak. Ke sebelah dah. Mari kita baca minum dapat pula muka 4 dan muka 5. Nah, ya panjang buat sini. Benar ke 7 dah lagi. Nah, 4 muka minggu depan insya-Allah dah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.